Okey, menjawab komen dekat atas ni, dia kata korang seorang penjamin kepada tak kisahlah kawan ke adik-beradik ke, untuk buat loan, korang akan kena kesan yang sama ataupun penalti yang sama kalau peminjam tak buat bayaran. Dengar macam jahat kan, tapi benda ni yang korang kena tanggung sebagai penjamin. Sebab tu nak jadi penjamin ni bukan suka-suka. Saya boleh katakan penjamin ni lagi teruk kesannya daripada peminjam. Sebab apa? Kalau peminjam tak buat bayaran, bank tak akan tunggu peminjam. Bank akan terus direct kepada penjamin. Bayangkanlah korang tak ada masalah kewangan, rekod kewangan korang pun dalam keadaan baik, tapi tiba-tiba si peminjam ni buat hal tak nak buat bayaran, korang punya rekod kewangan jadi buruk automatik. Yang lagi teruknya, benda ni boleh jadi kes mahkamah dan korang sendiri yang kena pergi ke mahkamah tu, bukan si peminjam. Kau nampak tak bayangan tu? Bank tiba-tiba kejar kita, macam kita pula yang pinjam dengan diorang. So untuk jadi penjamin ni bukannya benda yang senang. Kita kongsi penalti yang sama, tetapi duit tu peminjam yang dapat. Nampak tak? Macam tak adil kan?